besarkan sikit. Okay, surat ini berkenaan dengan pengemaskinian pengisian modul kedudukan sekolah dan akses sekolah MIS di Sekolah Negeri Pahang. Ya. Baik, dimaklumkan di situ JPN Pahang sedang menjalankan verifikasi data MIS secara berkala. Okay, macam biasa. Sehubungan itu, semua guru data dimohon ya untuk membuat pengemaskinian modul kedudukan sekolah dan akses sekolah. Nanti kita tengok. Dan membuat turun manual definisi variable ataupun MDV semakan 2024. Ini yang terkini lah. Okey, kalau ikutkan boleh dimuat turun daripada MIS ataupun download yang saya hantar dalam grup WhatsApp tu lah. Okey, ini berkenaan dengan arahan untuk memaskini dua modul tersebut lah. Okey, so di peringkat jabatan yang mengurus ni adalah Puan Rumainah, penolong pengarah sektor perancangan dan pengurusan PPD. Kalau beliau tak ada apa-apa halangan, mungkin petang ni dia akan join kita punya Google Meet lah. Ada tak Puan Rumainah? Dah ada ke? Saya tak nampak lagi. So dia belum masuk lah. Tak apa. Okay, kita teruskan je dulu. So kalau sekiranya Puan Rumainah dapat join kita nanti, kalau ada apa-apa persoalan mungkin boleh tanya dengan beliau direct lah. Okay, kalau dia tak dapat join pun mungkin boleh ajukan sebarang pertanyaan. Kalau yang saya mana yang saya boleh jawab tu saya jawab. Yang tak dapat tu nanti saya akan forward kepada dia lah. Okay, alright. So kita punya GM petang ni berkaitan dengan perkara ni lah. Okay, jadi saya harap sekolah dah terima lah surat ni. Boleh simpan dalam file ya. Okay, sepatutnya saya nak tunjukkan pengisian ini terus direct dari IMIS lah, dari sistem. Tapi baru je pukul 11 lebih tadi saya rasa ke 12 lebih. Sistem kita tak boleh dibuka. Ya? Aplikasi ditutup sementara waktu. Saya kira kebanyakan aplikasi KPM lah memang mungkin sekarang ni sedang diselenggara. So ditutup buat sementara. So apa yang kita boleh buat adalah kita tengok pada manual definisi variable yang baharu. Dan di samping itu saya mungkin akan rujuk juga manual pengisian dalam modul yang disebutkan tadi tu menggunakan manual lama. Ya. Manual yang lama ni ada beberapa feature dia yang tak tally lah dengan sistem yang ada sekarang, tetapi masih boleh dirujuk lah. Ya. Alright. So, pengisian untuk kedudukan sekolah dan akses sekolah ni dia berkait rapat dengan pemberian bayaran insentif mengikut lokasi dan tahap kesusahan KPM ataupun lebih dikenali sebagai BIM LTK. Kebanyakannya untuk sekolah-sekolah yang di pedalaman lah ataupun dia bergantung kepada jarak sekolah dan masa perjalanan sekolah ke bandar ataupun pekan yang berhampiran. So pengisian dalam MIS ni nanti akan menentukan sama ada sekolah cikgu layak ataupun tidak untuk membuat permohonan tersebut lah. Dan untuk tahun ini, permohonan ini akan ditutup pada hujung bulan Januari ni. Jadi bermula daripada selepas GM ni, cikgu kena update betul-betul lah data yang ada dalam MIS tu. Okay? So sama ada sekolah cikgu layak ataupun tidak, kita nak pastikan pengisian data dalam MIS tu tepat lah. Ya, sebab apabila data dimuat turun, ada beberapa data yang agak mengelirukan. Ya, nanti saya akan tunjukkan data yang pihak JPN dah muat turun dan telah analyse. So data tu ada beberapa kekeliruan lah ya, di peringkat pengisian cikgu. Okay, so nanti saya tunjukkan. Saya tunjuk file Excel. Okay, minta maaf ya kalau dengar batuk-batuk tu, saya tengah batuk. Alright, kalau cikgu tengok ini adalah
data yang dimuat turun daripada MIS oleh pihak JPN, ya, senarai sekolah di Temerloh lah saya dah sortkan tu. Saya filter sekolah-sekolah di daerah Temerloh. Okey, kalau kita tengok di sini ada data bandar terdekat, jarak bandar terdekat, ini semua yang cikgu isi dalam MIS lah. Kemudian kita nak tengok juga mod perjalanan dari sekolah ke bandar terdekat, kemudian sumber air, itu ya yang kita nak tengok lah, yang akan menentukan nanti sama ada layak atau tak layak untuk BIMLTK. Okey, pertama saya nak tengok ada beberapa sekolah yang tidak membuat pengisian. Ni sekolah-sekolah yang dikalakan warna purple ni tak ada pengisian dalam modul akses sekolah. Okay, SJKC Kerdau, SJKC YCL, SJKT Ladang Lancang, SK Batu Sawah, SK Kuala Tekal, SK Lipat Kajang, SK Mentakap Jaya, SK Paya Luas, SK Pulau Pasir Mandi, SK Rantau Panjang. Yang bawah sekali tu Darul Naim, tak apa, nanti kita akan bimbing lah sebab dia baru lagi dalam MIS. Okay, so sekolah yang saya senaraikan ni boleh respon kepada saya sama ada sebenarnya dah isi ataupun belum isi ataupun tak tahu macam mana nak isi. Boleh tak? Paya Luas dah isi Puan. Paya Luas dah isi. Itulah masalahnya. Masalah saya tak boleh nak buka MIS ni, saya nak tengok. Cikgu boleh buka ke? Saya pun tak boleh nak buka, saya tengah mandu. Tapi saya ingat saya, paling last saya update yang minta tukar bandar terdekat Kuala Kerawai tu. Oh, dah isi dah. Tapi dalam ni okey, bandar terdekat tu. Okey, bandar terdekat tu dia duduk di kedudukan sekolah. Bandar ataupun pekan terdekat tu dia terletak dalam modul kedudukan sekolah. Sekarang ni dia ada satu lagi modul akses sekolah. Saya rasa cikgu dah isi ni ialah akses sekolah. Nanti saya akan tunjuk dalam manual definisi variable tu dengan manual macam mana cara untuk isi je lah. Okay. Alright. Sekolah lain? Saya sampai di lain. Okay, yang lain ni saya minta take note lah ya, guru data ataupun wakil guru data bagi sekolah yang saya sebutkan tadi tu untuk buat pengisian. Saya pun tengah mandu, saya pun tak boleh nak semak. Okey, tak apa. Nanti tengok pada rakaman ya. Okey. Modul akses sekolah. Okey. Baik. Disebabkan ada sekolah yang mungkin belum buat pengisian, saya terus tunjuk manual definisi variable dulu ya. Okey, ini adalah manual definisi variable yang terkini. Ini yang sebelum ni ialah dia tulis 2015 kan. Okey, yang ini yang terkini lah. Dia sebut semakan 2024. Kalau kita tengok dalam manual ni, saya pergi dulu kepada kedudukan sekolah. Kalau cikgu tengok di bahagian menu tepi ni, ada kedudukan sekolah kan. Okay, kalau kita tengok pada kedudukan sekolah, ini pengurusan sekolah. Okay, kedudukan sekolah saya besarkan sikit. Okay, baik, saya just nak clarify sikit lah. Okey, untuk bandar atau pekan terdekat. Ni contoh ni sekolah ni lah. Dia letak Kelang. Jarak dari bandar atau pekan terdekat ni 3 km. Okey, itu contoh sekolah ni.
Okey, soalan tadi jarak Google ke bandar nak tengok. Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang baik. Okey, kalau kita nak senang cari dalam Google Maps kan, ambil daripada sekolah kita ke pejabat pos pekan yang terdekat tu. Contohnya kalau Temerloh, pejabat pos Temerloh lah. Kalau Kuala Kerau, pejabat pos Kuala Kerau lah. Okey, sebab syarat untuk bandar itu dikirakan atau bandar yang terdekat, ada beberapa ciri-ciri dia. Okey, baik, kita tengok satu-satu. Itu berkenaan dengan pengisian dalam kedudukan sekolah. Yang ini nanti cikgu kena tengok balik apa bandar atau pekan yang terdekat dan juga jaraknya. Saya rasa ni kita dah buat dalam sesi yang lepas. Cuma yang ini nak review sajalah dan juga nak betulkan kalau masih ada lagi yang belum betul. Okey, sebab yang ini nanti perlu tally dengan pengisian dalam akses sekolah. Okey. Alright, kita tengok dari segi ini definisi untuk bandar atau pekan terdekat. Okey, nyatakan di sini bandar atau pekan yang terdekat dengan sekolah yang merujuk kepada bandar atau pekan yang mempunyai ciri-ciri berikut. Kemudahan kedai yang menjual barangan keperluan asas harian sekurang-kurangnya kedai runcit. Kemudahan kedai yang menjual pakaian atau kain. So maknanya dekat pekan atau bandar tu ada kedai ni. Kemudian kemudahan telekomunikasi, sekurang-kurangnya telefon atau kafe internet atau kedai menjual kad telefon prabayar. Ni atau lah, tetapi saya rasa semua pekan atau bandar ni dah ada dah kemudahan telekomunikasi sebab kita boleh guna handphone. Kemudian kemudahan bekalan bahan api, ada gas, petrol atau diesel di mana tidak semestinya stesen minyak. Maksudnya kalau dekat tempat tu ada stesen minyak tapi ada kedai yang jual bahan api pun boleh dikira sebagai pekan dekat lah. Kemudian kemudahan pejabat pos atau pos mini untuk perkhidmatan pos dan kemudahan bank atau ejen bank untuk perkhidmatan perbankan. Maksudnya dia nak ada dua ni. Satu pejabat pos atau pos mini. Okey, kemudian kemudahan bank atau ejen bank. Jadi kita kira kalau nak kira jarak tu ambil daripada sekolah kita ke pejabat pos atau pos mini untuk pekan tu. Itu jarak dia lah menggunakan Google Maps. Boleh menjawab soalan tadi Cikgu Fakhrul? Boleh ya? Okey. Right. Itu untuk menentukan apakah bandar dan pekan yang terdekat. So sekarang ni cikgu kena tengok kalau macam katalah ada sekolah yang mungkin dulu cikgu tag Temerloh sebagai bandar terdekat, cuba tengok ada tak pekan lain yang lebih hampir daripada Temerloh tu yang ada kemudahan-kemudahan ni. Okay, kalau pekan tu lebih ada semua kemudahan ni dan lebih hampir daripada Temerloh, so pekan tu dikira pekan yang terdekat lah. So kena ambil balik jarak dia, kira balik jarak dia. Okay, tak semestinya ke bandar Temerloh lah. Okay, mana yang lebih hampir, sama ada ke Temerloh ataupun ke pekan tersebut. Okay, so kita yang besar kita ada Temerloh, Mentakap, Kuala Kerau, apa lagi? Saya rasa di tiga ni yang besar lah. Ada tak pekan-pekan lain? Lancang. Okay, itu untuk menentukan pekan yang berhampiran. So nanti cikgu tengok balik. Alright. Okay, itu berkaitan dengan pengisian dalam kedudukan sekolah. Okay. Kemudian kita tengok pula jarak dari PPD. Ini jarak dari PPD lain. Ya, jarak dari PPD dengan mana terdekat tu tak sama. Okay. Ini bangunan. Kemudian tadi saya nak tunjuk dekat cikgu pengisian untuk modul akses sekolah. Saya tunjuk MDV dulu ya, nanti kita tengok pada manual. Okey, ini akses sekolah. Okey,
dalam pengisian mod sekolah, bagi sekolah-sekolah yang ada warna purple tadi yang highlight warna purple yang tak isi lagi, mungkin di bahagian ni lah yang cikgu kosong lagi. Mod perjalanan cikgu ni tak diisi lagi. Sebab tu dia kosong pada analisis tadi. Okay, so apa yang cikgu boleh buat adalah, cikgu klik pada akses sekolah dekat tepi ni, nanti akan keluar paparan ini. Untuk mod perjalanan ni. Sekarang ni cikgu kena tentukan mod perjalanan daripada pekan terdekat tadi yang kita dah tentukan, contohnya dari Temerloh ke sekolah cikgu, contoh ada berapa laluan? Laluan tu maksudnya, pertama tentu kita ada jalan tar. Kemudian selepas selesai jalan tar, ada tak jalan lain yang kita lalu, contohnya jalan Tanah Merah. Sebab Temerloh ni tak ada yang menggunakan jalan air kan. So dia sama ada jalan tar ataupun jalan Tanah Merah lah yang saya nampaknya. Terutamanya sekolah-sekolah di ladang lah. Yang ada masih perlu menggunakan jalan dalam ladang kan, jalan Tanah Merah. So nanti cikgu kena isi ni 2 kali. Maknanya cikgu akan ada 2 mod perjalanan. Kalau sekolah lain yang hanya satu saja, semua jalan tar tu satu je lah. Sekolah-sekolah yang lain, saya rasa majoriti sekolah di Temerloh ni hanya ada satu mod perjalanan saja. Maknanya daripada bandar atau pekan terhampir tu sampai ke sekolah, kita hanya menggunakan jalan tar sahaja. Kalau mungkin sekolah-sekolah yang ada ladang, mungkin dia akan ada jalan tar sampai berapa kilometer. Kemudian daripada selesai habis jalan tar, kita lalu jalan Tanah Merah baru sampai sekolah. Ada 2 mod lah. 2 mod perjalanan. Jadi isi 2 kali. Kalau contoh kita tengok dalam MDV ni, sekolah ni dia ada 6. Ada maksimum ada 6 lah sebenarnya. Ada 6. Contohnya sekolah ni mula-mula dia kena lalu jalan Tanah Merah. Dalam jarak 1 kilometer. Anggaran masa 5 minit. So kos minyak dia, buatlah anggaran 1 kilometer tu berapa anggaran kos minyak. Kemudian habis jalan Tanah Merah, dia kena lalu pula jalan gravel kasar. Ini untuk contoh dalam MDV lah ya. Mungkin sekolah-sekolah cikgu tak terlibat, tapi saya bagi nak menerangkan contoh ni. So dia kena naik 4x4 juga untuk jarak 20 km yang seterusnya. Ambil masa 64 minit dan kosnya RM60. Habis jalan gravel kasar, dia dapatlah lalu jalan berturap. Masih lagi 4x4 dengan jarak 23 km, mengambil masa 69 minit. Dan kos minyaknya nak RM55. Dan seterusnya sehingga dia sampai ke sekolah. Bermula daripada pekan terhampir tadi. Alright, so dekat sini cikgu kena pilih mod ni. Kalau cikgu klik mod ni, nanti dia akan keluarlah pilihan sama ada yang ni, antara ni lah, jalan ladang ke, gravel kasar ke, jalan berturap ke. Untuk mod ni mod 1. Silap. Untuk mod ni nanti mod yang pertama. Kalau macam contoh dalam contoh ni, ini mod nombor 1 kan. Mod pertama, mod nombor 1. Jenis jalan ni, contoh yang kat sini jalan ladang. Pengangkutannya dia naik kenderaan pacuan 4x4. Jaraknya berapa kilometer kena lalu Tanah Merah tu. Dan masanya berapa minit. Ini kebiasaan lah, maknanya kebiasaan. Dan berapa kos untuk sehala tu. Itu untuk mod dia. Di bawah ini sekiranya ada risiko sepanjang perjalanan daripada yang menggunakan Tanah Merah tadi. Ada tak risiko tanah curam, runtuh atau licin? Kemudian kawasan yang Tanah Merah tu ada tak risiko banjir ataupun binatang buas? Ataupun ada tak kalau yang laluan air lah, jeram atau benak, ini yang ini kita tak terlibat. Ataupun ombak besar tu pun tak terlibat. Ataupun kalau ada lanun atau pengganas, tu sekiranya ada. Jadi kalau kita tengok di sini, dia kata hanya 6 mod perjalanan sahaja boleh dimasukkan. Maksudnya maksimum 6 mod perjalanan boleh diisi. Tapi saya kira Temerloh ni paling banyak pun 2 lah. Tak tahulah kalau ada 3. Alright, so kita tengok setiap satu ni.
Okey, mode jenis laluan yang digunakan untuk perjalanan dari sekolah ke bandar atau pekan terdekat dan sebaliknya. Okey. Alright, mode perjalanan melibatkan jenis jalan, jenis pengangkutan atau kenderaan yang digunakan, jarak jalan yang dilalui, masa perjalanan yang diambil dan kos atau tambang. Okey, pengangkutan awam, satu tempat duduk yang dibayar bagi membuat perjalanan sehala ke bandar atau pekan terdekat. Okey, kos atau tambang itu melibatkan kos untuk pengangkutan awam. Kalau kita naik pengangkutan awam, berapa agaknya harga untuk satu hala? Itu maksudnya. Okey. Baik, dia bagi satu senario. Okey, contoh mod perjalanan satu, senario satu hanya ada satu mod saja. Ini kebanyakan sekolah di Temerloh. Rasa majoriti sekolah di Temerloh sepatutnya hanya ada mod satu, jalan berturap, jalan raya sahaja. Okey, jenis jalan, jenis pengangkutan, jarak masa daripada bandar terdekat ke sekolah. Okey, kebanyakan sekolah ada mod ini saja untuk Temerloh. Ya. Kemudian mod perjalanan kedua, senarionya sekiranya ada dua mod. Yang ini mungkin ada beberapa sekolah yang terlibat. Pertamanya sekolah ladang-ladang. Ya. Mod satu, ini contoh dia, tapi mungkin di sini saya nampak Temerloh mod satu ialah jalan raya, mod dua jalan Tanah Merah. Nanti cikgu kena isilah. Tanah Merah tu apa jenis kenderaannya, berapa jaraknya, berapa tempoh masa dan kos. Tapi saya kira kenderaan semua kebanyakannya adalah kereta. Ya. Kemudian mod kedua mungkin tadi laluan Tanah Merah tadi. Okey, itu untuk mod perjalanan 2. Okey, ini kalau yang ada 3. Kalaulah sekiranya contohnya sekolah dalam ladang tadi ada jalan berturap, lepas tu lalu Tanah Merah, lepas tu ada jalan berturap semula. Itu dia jadi 3 lah. Tetapi untuk satu-satu perjalanan tu kita hanya boleh isi minimum 1 kilometer. So katalah perjalanan tu mungkin tak sampai 1 kilometer. Mungkin dalam 200-300 meter macam tu. Yang tu mungkin cikgu boleh gabung dengan mod yang sebelum dia, ataupun kalau lebih 500 tu boleh jadikan je 1 kilometer. Round up kepada 1 kilometer je. So nanti perjalanan, keseluruhan perjalanan dari bandar terdekat ke sekolah tu pun cikgu kena tallykan dengan jumlah mod perjalanan ni. Kalau ada 3 1, 2, 3 tu gabung berapa jumlah keseluruhan perjalanan. So itulah jarak daripada bandar terdekat ke sekolah. Kita round up kan lah lebih kurang. Okey. Boleh clear tak yang ni? Ada soalan sebelum saya teruskan? Saya takut ada yang confused nanti. Okey. Baik so dia kalau kita boleh buka sistem lagi clear lah. Okey, tapi tak apa, kita tengok dulu pada manual ni. Alright, okey. Ini ialah panduan untuk jenis jalan yang cikgu nak pilih. Tadi sama ada jalan berturap, jalan gravel halus, jalan gravel kasar, jalan ladang atau tanah merah, jalan balat, jalan sungai, jalan laut, lain-lain. So untuk Temerloh, saya rasa hanya 01 dan 04. Yang lain tu mungkin tak terlibat. Kemudian kita terus kepada jenis pengangkutan. Okey. Jenis kenderaan yang digunakan untuk ke bandar atau pekan terdekat. Okey. Contoh dia ada motosikal, kereta, 4x4, kereta api dan seterusnya. Tapi untuk Temerloh ni, saya rasa kita hanya gunakan majoriti lah. Satu sekolah mungkin ada cikgu datang naik motor, mungkin ada datang naik kereta, mungkin ada datang 4x4. Tapi kita ambil majoriti cikgu naik apa? Kebanyakan cikgu saya rasa ambil naik kereta kan, walaupun ada seorang dua naik motor, ada seorang dua naik 4x4. Tapi itu bukannya atas keperluan pun 4x4 tu. Mungkin itulah kenderaan yang dia ada. Motor ni mungkin atas keselesaan, tetapi majoritinya menaiki kereta. Sebab itu kalau contoh cikgu ada satu mod perjalanan, jalan berturap, semua naik kereta. So isi satu saja. Ya, satu mod perjalanan, jenis jalan tadi jalan berturap,
jenis pengangkutannya adalah kereta. So tak perlu nak isi untuk motor ataupun 4x4 tadilah. Ataupun mungkin ada yang jalan kaki, tak payah isilah. Ya, isi satu saja untuk kereta sahaja. Okey? Ada soalan tak tentang tu? Tak ada. Okey, untuk jarak perjalanan sahala, yang ini tadi dia kata jika perjalanan dari bandar atau pekan terdekat melibatkan beberapa jenis jalan, setiap jalan hendak dilaporkan jarak. Macam yang kita faham tadilah. Okey, jarak sahala, jalan berturap sahala berapa? Kalau ada 2 jalan, jalan Tanah Merah sahala berapa, jalan berturap berapa untuk sahala. Okey? Minit masa perjalanan pun sama, jalan berturap berapa minit, jalan Tanah Merah berapa minit. Okey, kos pun dikira, pengisian kos perjalanan sahala dibundarkan pada ringgit terdekat tanpa sen. Tak payahlah letak sen. Okey, kos minyak kenderaan sahaja diambil kira. Bagi kenderaan awam, tambang sahala adalah dikira. Ni sebenarnya boleh ambil je kos minyak, anggaran kos minyak sahala. Berapa kos minyak kenderaan kita lah, kereta tu. Okey, yang lain ni pengangkutan awam kita tak terlibat sebenarnya sebab kita tak ada gunakan 4x4, boat. Okey. Alright, pengiraan kos minyak bagi kenderaan sendiri. 1 liter petrol atau diesel sama dengan harga 1 liter bahan api. Jarak minima bagi 9 km untuk semua jenis kenderaan. Okey. Ini waktu biasa. Ya, pengiraan kos waktu biasa. Okay, sorry ada gangguan sekejap tadi. Alright, okay, itu untuk kos. Saya rasa ni ramai yang dah isi, rasa tak ada masalah kot untuk kos ni. Kita buat je anggaran kos minyak untuk sekali perjalanan, untuk jarak daripada bandar ke sekolah kita lah. Okay, kemudian risiko perjalanan tu, okay. Kekerapan kepada risiko perjalanan yang berkaitan sahaja. Okay, kekerapan tu kalau 01 sekali setahun, 02 2 hingga 5 kali. Kalau katakanlah kita mungkin ada risiko banjir, yang lain ni saya rasa tak ada ni. Ya, paling-paling pun kita ada risiko banjir lah untuk laluan kita. So sama ada mungkin tiada ataupun berapa kali agak-agak setahun banjir. Sekali, 2 hingga 5 kali. Yang itu yang cikgu kena pilih lah untuk risiko perjalanan tadi. Okay. Alright, ini ialah keterangan untuk bagi setiap risiko. Cikgu boleh baca, tetapi sebabnya yang lain tu tak berkaitan sangat dengan kita. Cuma satu je, banjir. Keadaan di mana air menenggelami atau menggenangi sesuatu kawasan akibat hujan atau musim tengkujuh dalam sesuatu tempoh masa. Ini yang biasa kita lalui lah. Okey, itu untuk risiko perjalanan. Okey. So untuk 2 modul tadi, ada sebarang soalan untuk pengisian dia. Yang kita nak tumpukan 2 ni lah. Biar MLTK tu nanti kemudian. Ada soalan? Tak ada, kita try tengok sekejap manual dia. Tapi manual ni manual lama lah. Mungkin sekejap. Okey. Okey, manual pengisian sistem maklumat pengurusan ni untuk modul sekolah. Yang ini cikgu boleh download daripada MIS sebenarnya, ya. Tapi ni yang lama, dia tidak mengikut MDV yang baru. Sistem yang baru ni ada banyak perubahan kan, tapi kita boleh tengoklah rujuk. Okey, kita tengok sikit. Ini semua kalau ikutkan masih lagi macam yang lama. Kita tengok pada kedudukan sekolah tadi. Ni, ya. Alright. Ni, ya. Pada bandar atau pekan terdekat ni tadi, clear dah rasanya. Ya, kita carilah sekolah bandar yang terdekat. Kemudian kedudukan sekolah saya rasa tak ada masalah. Ke ada persoalan kedudukan tu? Tak ada masalah, ya. Kita tengok pula pada
akses sekolah. Okey, ini akses sekolah. Okey. Mode ni tadi, pilih mode. Okey, kita pilih mode 1. Jenis jalan, kita pilih jenis jalan berturap untuk mode pertama. Okey, jenis pengangkutan ni kebanyakannya kereta. Okey, kemudian ambil jarak perjalanan 1 hala, masa 1 hala dan kos 1 hala. Okey, kemudian risiko sekiranya ada, mana yang berkaitan. Tapi saya rasa banjir saja. Okey, habis dah. Selesai. Itu saja. Kalau ada sekolah yang ada mod kedua tadi, jalan berturap, cikgu dah simpan yang ni, isi pula mod 2, jenis jalan, jalan tanah merah, jenis pengangkutan masih kereta sebab kita tak tukar kereta. Kalau macam orang yang naik air mungkin dia naik 4x4 berhenti kat jeti, naik bot pula. Itu mungkin tukar kenderaan, tapi untuk kes Temerloh ni semua naik kereta. So walaupun jenis jalan tu tanah merah, kenderaan pengangkutan masih lagi kereta. So jarak tu ambil pula daripada kita berhenti jalan tar tadi nak sampai ke sekolah dan jalan tanah merah tu berapa pula jarak dia, masa dia dan kos dia. Okay. Alright, itu untuk cara pengisian akses sekolah dalam MIS. Boleh jelas? Ada soalan? Okay. Baik kalau clear, saya harap yang mana senarai sekolah yang tadi yang purple-purple tu, saya tunjuk balik ni. Okay. Yang ini ni, yang purple-purple ni, harap-harapnya cikgu boleh settlekan supaya kalau kedudukan sekolah mungkin cikgu dah isi. Kedudukan sekolah cikgu dah ada dah ni, bandar terdekat dengan jarak. Cuma dekat bahagian sini yang masih kosong. Ni mod perjalanan, jenis jalan, jenis pengangkutan, jarak, kilometer dan masa tadi tu. Yang ini kosong. Sebab tu di sini kosong, cikgu tak isi di bahagian akses sekolah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tengok ada sekolah yang isi, cikgu isi betul dah sebenarnya. Cikgu ada, bila cikgu isi mod 2, tapi dalam MIS bila kita analyse guna access, dia akan keluar mod 2 jalan air. Cikgu abaikan yang tu, tak apa, itu tak kisah. Cuma saya nak confirmkan, SJKC Lancang, ada guru datanya? Guru data SJKC Lancang? Ada, tak ada? Saya tengok kehadiran. Tak masuk lagi. Ada. Cikgu tak isi kehadiran. Okay, nanti cikgu isi kehadiran. Okay. Saya nak bandar terdekat Mentakap. Betul? Mentakap ke Lancang? Lancang. So nanti dekat saya tukar. Nanti tukar, tengok tukar juga, tengok jarak. Kemudian daripada Bandar Lancang ke Pekan Lancang ke Bandar Pekan Lancang ke SJKC Lancang, ada berapa laluan cikgu kena lalu? Berapa jenis jalan? Satu saja. Satu saja. Jalan berturap kan? Ya. Okey, dekat dalam cikgu punya MIS, cikgu isi 2, betul? So saya Satu. nanti tukar satu lah. Cikgu buang satu Yang kedua tu cikgu buang lah. Cikgu tinggalkan yang kenderaan kereta saja. Okey. Mungkin di sekolah cikgu ada yang naik motor betul? Ada satu. So yang itu tak payah isi, cikgu isi yang untuk kereta saja. Okey. Faham. Alright, Thank terima you. kasih. Okey, Ladang Biong. Ada guru data Ladang Biong? Saya tengok kehadiran. Mana Ladang Biong? Cikgu Anuradha. Panggilan Cikgu Anuradha. Ada ke tak?
Kalau mic tak okey, boleh respon dalam chat. Ada ke tak? Saya nak make sure nama yang saya panggil ni nanti respon dan kita terus settlekan benda ni ya. Saya tak nak nanti lepas habis GM tak settle lagi. Anuradha tak ada ke? Ada kawan-kawan yang boleh contact dia? Dah terkeluar ke? Okay, tak apa. Nanti saya contact semula. Kalau siapa yang boleh contact dia, minta dia masuk semula. Okay, yang kedua, SJKT Ladang Mentakap. Siapa Ladang Mentakap? Cikgu Malar. Ada dalam talian? Ada. Alright, ada cikgu ya. Okay, cikgu ni guru data baru kan? Ya puan. Okey, tapi tak apa, nanti cikgu ambil tindakan lah. Okey, dari sekolah cikgu, bandar yang terdekat betul Mentakap? Betul. Betul ya? Okey, jarak dia 5 km ni kena tengok balik. Pejabat pos Mentakap ke sekolah cikgu tu berapa jarak dia. Kalau betul 5 km, okey lah, tak ada masalah. Okey. Kemudian, cumanya daripada bandar Mentakap nak sampai ke sekolah cikgu ada berapa jenis jalan? Dua ya. Satu jalan tar, satu lagi? Jalan Ladang, Tanah Jalan Merah. Alright. So, cikgu tengok nanti jarak kalau betul dua tu tak ada masalah lah sebab dalam analisis ni memang dia menunjukkan cikgu ada dua jalan. Yang Tanah Merah tu puan 600 meter jadi boleh jadi 1 kilometer kan? Ya, round up kepada 1 kilometer. So, nanti mungkin jarak kalau cikgu ambil dalam Google Maps Mentakap ke sekolah tadi 5 kilometer. Tapi bila cikgu kira contohnya jalan tar daripada Mentakap ke sampai sebelum jalan Tanah Merah tu berapa kilometer? Okey, nanti saya kira. Kira kemudian tambah dengan yang jalan Tanah Merah tu cikgu round up kepada 1 mungkin dia akan lebih daripada 5 lah. Okey, faham. Kan? So cikgu tallykan juga. Di sini tak apa, cikgu letak yang jarak dari bandar terdekat tu samakan dengan cikgu punya jarak perjalanan tu. Okey, faham. Okay, clear So sekolah lain pun kalau ada kes yang sama, so kita boleh ambil rujukan untuk kes SJK Ladang Mentakap ni lah. Okay, yang seterusnya SK Bolok. SK Bolok ada guru datanya? Tengok kehadiran. Cikgu Syahril. Cikgu Syahril ada di talian? Mohon respon. Cikgu Syahril. Dah keluar juga. Ada Syahril. Syahril apa tadi? Bolok. Syahril Sazri. Ada? Saya tengok dalam online ada? Okey, ada. Okey. Cikgu, bandar yang terdekat Lancang, betul ya? Ya, betul. Okey, so sekarang ni daripada Lancang ke Bolok, satu jenis jalan je kan? Kan Ya, dua? betul. Satu je. So nanti satu lagi tu delete Alright. sebab saya tengok sini ada 2. Okey, baik. Okey, terima Terima kasih. kasih. Sama. Okay. Seri Songsang. Ada guru data Seri Songsang? Cikgu Azhar. Cikgu Azhar ada di talian? Dah terkeluar ke? Ada. Ada. Okey. Cikgu Azhar pun sama. Yang terdekat ni Temerloh ya? Bandar terdekat. Kalau pekan yang terdekat yang lain tu tak ada kedai-kedai tadi tu kan? Tak semua ada kan? Ke ada? Tak ada. So yang paling hampir Temerloh lah. So perjalanan pun ada satu jenis jalan. So nanti padam lagi satu ya.
Alright, terima kasih. Kemudian SMK Bukit Dama. Bukit Dama. Cikgu Sadli. Betul ke? Cikgu Sadli ada di talian? Cikgu Sadli ada. Tak dengar suara. Ada bercakap ke tak ada? Tapi tak dengar suara. Kalau tak ada, respon dalam chat. Okey, SMK Bukit Dama pun sama. Yang hampir betul dah lancang. Cuma sepatutnya ada satu jenis jalan je lah. Satu mod perjalanan saja. Ke ada dua? Satu je kan? Jalan tar je kan? Semua jalan berturak. Betul lah Cikgu Satli? Nanti delete yang satu lagi tu. So tinggal satu mod perjalanan saja. Okey, terima kasih. Okey, kemudian SMK Kuala Krau, Cikgu Nurliza, ada tak di talian? Tak ada. Ke belum daftar? Cikgu Nurliza ada di talian? Tak masuk lagi Nurlif 17 siapa ya? Sebab bukan nama penuh, so saya tak tahu siapa. Sorry, dari SK Teluk Ira. Oh, Teluk Ira. Okey. Baik. Bukan Cikgu Nurliza Kuala Krau lah. Okey, so ada dua sekolah yang saya tak dapat nak respon lagi ni. Okey, itu untuk sekolah yang ada dalam MIS diisi 2 mod perjalanan tapi sebenarnya ada satu saja. So kita minta nanti delete kecuali Ladang Biong lah. Ladang Mentakap. Ladang Mentakap yang ada memang betul ada 2. Yang itu tak ada masalah. Cuma saya nak confirmkan nanti Ladang Biong. Okey. Ke ada yang tahu di sini Ladang Biong dia ada berapa jenis jalan? Ada yang boleh respon tak cikgu-cikgu sekolah Tamil? Sebab SCKT Ladang Biong ni tadi data dia Cikgu Anuradha tak respon. Cikgu Anuradha ada dalam talian? Tapi dia dah tak ada. Dia daftar tapi dia tak ada. Alright. Okay, itu untuk yang ada 2 perjalanan. Okay, sekarang ni saya nak tengok pula sekolah yang memang isi ada satu lagi 3. Sekolah mana? Jenerat Selatan. SK Felda Jenerat Selatan. Ada tak guru datanya dalam talian? Cikgu Roziah. Cikgu Roziah ada dalam talian? Cikgu Roziah ada? Ya, ada. Okey. Cikgu Roziah ni dalam MIS, cikgu isi, cikgu ada 3 jenis jalan ke? Tak ada, satu je. Satu je. Bila dia analyse, dia ada keluar dekat situ cikgu isi mod 3 jalan udara. Tak salah tu kot, nanti saya baca boleh. Nanti heli. Mungkin. Tapi itulah, dia mungkin tersilap macam ni. Yang kita faham ada berapa kenderaan dekat sekolah kan? Mungkinlah yang cikgu faham awal. Kenderaan 1 motor, kenderaan 2 kereta, kenderaan 3 4x4 ke ataupun jalan kaki, saya tak pastilah. So mungkin bila kita isi 3 mod perjalanan, dia baca kita ada 3. Bila mod 3 tu ada jalan udara. Bila mod 2 tu ada jalan air.
Jadi nanti cikgu tengok dalam akses sekolah tu ada berapa jenis jalan cikgu. Kalau 3, maknanya cikgu delete yang 2 tu. Tinggalkan satu saja sebab Jenderal Selatan pun memang ada satu jenis jalannya kan, jalan tar saja kan. Ya, betul. Alright, okay. Nanti kita nak check sistem, masalah sistem tak boleh buka ni. Okay, nanti kita akan follow up lah. So saya harap boleh selesai sehingga minggu, harap sistem okey lah ya. Kalau sistem okey, last Jumaat ni kita nak tengok balik. Okay, alright. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, kemudian saya nak tengok yang memang isi satu, tak ada masalah. Tetapi cikgu ada perbezaan di antara jarak kilometer dengan okey, saya tunjuk yang sepatutnya ya. Sepatutnya jarak daripada sekolah ke bandar terdekat dengan jarak kilometer tadi, beza dia sepatutnya kosong. Contoh sekolah-sekolah yang ni. Okey, jarak daripada sekolah ke bandar terdekat ni 5 km, contoh KV Puteri ni. Kemudian jarak perjalanan kereta tadi tu pun jaraknya 5 km. Jadi dia akan beza dia kosong lah. Sepatutnya macam tu. Ya. Sebab perjalanan kita tu sepatutnya dengan bandar terdekat tu dia sama. So, untuk beberapa buah sekolah yang kalau kita tengok, dia ada sama ada kurang daripada kosong atau lebih daripada kosong. Okay, contoh ni. Saya ambil contoh KV Temerloh. KV Temerloh ada guru data KV Temerloh? Ada. Okey, kalau cikgu tengok situ, cikgu punya jarak ke bandar terdekat Temerloh adalah 14 km. Okey. Tapi bila kita tengok pada jarak kilometer ni, okey, masa cikgu isi akses sekolah tu kan, jenis jalan berturap, jenis pengangkutan kereta, jarak perjalanan tu cikgu buat 10 km. Oh, dia tak tally lah, tak synchronize. Ya, sepatutnya samalah dengan tadi jarak ke bandar terdekat. Okey, jadi sama ada jarak yang ini betul ataupun jarak tadi yang betul. Mana satu betul? Jarak yang ke bandar terdekat ke jarak perjalanan ni? Dia jarak ke bandar terdekat lah 14. 14. So dekat yang jarak kilometer ni cikgu betulkan 14 ya. Okey, fine. Okey. So sama juga dengan sekolah lain, ya. Sekolah lain ni kalau kita tengok sini ada MTI ya. Ke Mentakap 3 km. Tapi jarak ke sekolah tu dengan kereta tu 2 km. Kemudian masih kecilkan sikit lah. Tapi harap-harap nampak lah. Nampak tak? Nampak pula ya. Jadi kecil sangat. Okey, kemudian SBPI pun dari Temerloh 18 km tapi di jarak kilometer tu 15. Okay. So yang ni minta cikgu tengok balik yang mana satu betul. Adakah jarak ke bandar terdekat dalam modul kedudukan sekolah ataupun jarak pada kilometer ni jarak ke perjalanan dalam akses sekolah. Dua-dua tu kena sama. Okay. Kecuali sekolah yang ada 2 jenis jalan tadi, saya ambil contoh tadi Ladang Mentakap. Betul kan? Ladang Mentakap. Saya ambil contoh ya, ni Ladang Mentakap. Saya besarkan sikit. Okey, Ladang Mentakap, dia akan ada 2 jenis jalan. Okey, jalan yang pertama ialah jalan air, jalan berturap, abaikan di bahagian mood ni ya. Kita tengok jenis jalan pertama ialah jalan berturap, jaraknya 2 km. Kemudian jalan ladang atau tanah merah pun 2 km. Kalau kita tambah dia jadi 4 km. Okey, tetapi kalau kita tengok daripada Mentakap ke sekolah ialah 5 km. So cikgu siapa tadi?
Cikgu Malar betul Cikgu Mala. Ya. Yang itu cikgu kena pastikan dia tally. Boleh clear tak? Dalam Faham, modul Puan. kedudukan sekolah, jarak ke mentakap tu 5 km. So nanti kalau cikgu buat jalan berturap campur dengan jalan tanah merah tu, dia punya jumlah tu kena sama dengan jarak ke bandar terdekat. Clear? Okey. Kemudian ini untuk ada berapa sekolah ni? Banyak sekolah yang tak tally di antara jarak ke bandar terdekat dengan jarak kilometer perjalanan ke sekolah. Actually bukan 58 ni sebab ada sekolah yang ada 2. Contoh si Lancang tadi, kalau delete 1 dia akan tinggal 1 lah. Okay? Si Lancang tadi jarak di kedudukan sekolah cikgu letak 25 km ke mentakap. Pada jarak kilometer ke sekolah cikgu letak kosong. Ni tak boleh lah. Kena adalah berapa jarak perjalanan dengan kereta tadi. Okay? Ni kosong ni tak ada. Cikgu siapa tadi? Cikgu guru data si Lancang, Sheena Lancang. Cikgu apa tadi? Saya lupa dah. Nanti cikgu tengok balik di bahagian akses sekolah sebab cikgu tak isi jarak perjalanan tu. Ya? Cikgu letak kosong. Cikgu Lai, betul? Lai Mewan. Okay, kalau cikgu tengok cikgu punya untuk ni si Lancang jarak ke mentakap 25 km. Tetapi untuk jenis pengangkutan kereta ni jarak kilometer ni perjalanan dia kosong. So kena isilah berapa kilometer sekali perjalanan. Okey, itu berkenaan dengan pengisian antara jarak ke bandar terdekat dengan jarak mengikut perjalanan dalam modul akses sekolah. Okey, ada soalan? Okey, untuk kehadiran ada, saya dah, nanti sekejaplah saya copy semula ya. Okey, saya hantarkan dalam chat tu link untuk kehadiran petang ni. Mohon isi. Yang mana yang baru masuk mungkin tak sempat nak tengok dari mula tadi, saya buat rakaman, nanti saya akan hantarlah link untuk rakaman ni. Kalau mana yang kita buat verifikasi dengan sekolah lain tu, mungkin kes sama dengan sekolah cikgu boleh buat rujukan untuk betulkan data sekolah cikgu. Okay, itu untuk sekolah yang tak sama di antara jarak ke bandar terdekat dengan jarak perjalanan dalam akses sekolah. Okay, so saya rasa untuk yang tu itu saja. Untuk pengisian ni saya boleh tunjuk dalam manual saja. Actually sebenarnya manual tadi tu pun masih lagi tally lah dengan yang sistem sekarang ni dalam manual lama tu. Cuma harapnya cikgu boleh buka dalam MDV yang baru, ambil dalam untuk rujukan. Okay, dan kita bagi masa sehingga hari Jumaat boleh untuk semua selesai update pengisian jarak ni. Kita boleh ambil jarak guna Google Maps je. Google Maps tu ambil jarak sekolah ke pejabat pos ataupun pos mini bandar yang berhampiran. Itulah jarak ke sekolah kita. Cuma kalau yang ada 2 jenis jalan tu, mungkin cikgu kena ukur sikit lah. Jalan tar berapa kilometer, jalan tanah merah berapa kilometer. Berapa kilometer. Dia paling kurang 1 kilometer saja boleh isi. So mana yang kurang dari 1 boleh round up kepada 1 lah. Alright, ada soalan? Okay. Alright, untuk pengisian kedudukan sekolah dan akses sekolah selesai. Kalau tak ada soalan, saya kira semua faham. Alhamdulillah. Okay, apa soalan ni? Tak boleh buka link kehadiran? Alamak. Kenapa? Sekejap ya, saya try. Saya boleh buka.
link kehadiran ni saya setting dia memang untuk siapa-siapa je ni sepatutnya. Cikgu, siapa yang tak boleh? Ustaz dalam grup pun ada Ustaz link tu. Dalam grup guru data pun saya hantar link tu. Cuba buka link daripada grup WhatsApp. Okay, send nama sekolah yang tak tally. Okay, nanti saya akan send dalam grup file Excel tadi. Ya. Nak tengok sekolah mana yang kita tak tally antara jarak dengan bandar terdekat tu dengan perjalanan dalam akses. Okay, untuk rujukan cikgu. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada satu lagi perkara dalam Excel ni. Kalau cikgu tengok di bahagian sumber air. Dekat sini ada dua sumber air satu, sumber air dua. Sumber air satu ni ialah cikgu isi di bahagian pengurusan sekolah. Sekejap saya tunjuk dekat manual. Okay. Okay, dalam manual, saya tengok. Okay, dekat pengurusan sekolah, kalau kita tengok, saya tengok atas sikit. Ada tak? Dekat tepi ni, kalau cikgu klik pada pengurusan sekolah, ni yang selepas profil am tu, ni profil am, selepas dia pengurusan sekolah, kalau tengok di sini, kita ada bekalan air utama dan juga bekalan air alternatif. Okay, kalau kita tengok dalam MDV, saya kena buka pula lah MDV. Dia lompat sana, lompat sini, harap bersabarlah ya. Okay. Okay, boleh nampak usaha sekolah ni dalam MDV. Okay. Bekalan air utama dan juga bekalan air alternatif. Apa yang cikgu perlu isi? Kalau kita tengok dalam panduan ni, ini elektrik, kalau scroll ke bawah. Okay. Bekalan air utama yang selalu digunakan di sekolah. Jenis bekalan air yang diterima atau dibekalkan ke sekolah sama ada melalui bekalan air awam atau lain-lain. Rujukan atau punca bekalan air. Kita tengok rujukan kat sini. Kita ada, sama ada sekolah cikgu tak ada bekalan air. Saya percaya Temeloh tak ada lah. Ataupun bekalan air awam. Ni bekalan air awam ni kebanyakannya adalah yang ada meter air tu kan. Kemudian perigi berpam elektrik. Ada ke sekolah yang ada perigi? Masih guna perigi? Tak ada lah. Kemudian perigi berpam manual, perigi tanpa pam, sungai atau tali air berpam elektrik, sungai atau tali air berpam manual, sungai atau tali air tanpa pam, tangki atau takungan air hujan atau rain harvester, pancur gravity, tangki air, perigi tube, air hujan. Alright, ini pilihan yang ada. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dalam senarai ni, saya buka balik ni. Okey, kalau kita tengok di sini, kebanyakannya memang bekalan air awam lah. Okey, untuk sumber air satu. Cuma untuk sumber air dua, ada yang tiada bekalan air. Boleh tak saya nak confirmkan? Saya mohon guru data yang berkenaan respon. SJKC Lancang. Cikgu? SJKC Lancang? Mohon respon. Dah keluar. Jangan keluar dulu, tak habis lagi ni. Banyak lagi benda. Tak ada dah? Cikgu Lai ada dalam talian.
Cikgu Lai boleh respon saya? Sudah tak ada di depan laptop. Okey, SJKT menetap. Siapa guru data SJKT menetap? Tengok Ya, kehadiran. saya cikgu. Saya. Ada cikgu ya. Alright. Di sekolah cikgu memang ada bekalan air pipe biasa kan, yang ada meter kan? Ya. Okey, itu ialah sumber air utama lah. Okey, sekarang ni untuk sumber air kedua ataupun yang alternatif ni, kalau kita tengok pada MDV tu, saya tak tunjuk tadi, sorry lah. Status bekalan air alternatif ni maknanya bekalan air yang digunakan sekiranya bekalan air utama tiada atau bekalan air yang ada di sekolah selain daripada bekalan air utama. Okey, katakanlah hari tu ada gangguan bekalan air. Sekolah cikgu ada tak punca lain untuk dapatkan air? Bekalan air tu diorang akan hantar ke sekolah dengan Hantar ke tangki. sekolah. Ada tangki lah maksudnya. Okey. Mereka So akan simpan air tu dalam tong-tong besar. ada tangki lah, maknanya di sekolah ada tangki air. Tangki air memang dekat yang kita kalau ada bekalan air awam tu dia ada tangki normal. Tapi ada kalau kan? tak ada bekalan air tu dia akan hantar melalui jabatan bekalan air tu. Mereka ada tong besar. Sekolah ada simpan tong-tong besar. Okey, maksudnya ada tangki air lah. Betul. Okey, jadi untuk yang di bahagian pengurusan sekolah tadi tu, dekat bahagian bekalan air alternatif, cikgu isi di situ tangki air. Okey cikgu. Pilih tangki air. Ya, bukan tiada bekalan air. Maksudnya cikgu ada di sekolah ada bekalan alternatif lah selain daripada bekalan air awam. Kalau tak ada, kalau air terputus, so kita ada lagi bekalan lain. Ya, so letak tangki air. Alright. So, saya kira. Puan. Ya. Saya Cikgu Lai. Okey, Cikgu Lai. Okey, cikgu di sekolah kalau air putus, ada tak tangki air untuk simpan air ataupun bekalan air dihantar? Ada. Okay, so sama juga macam Tamil mentakap tadi, dekat bahagian bekalan air alternatif di bawah modul pengurusan sekolah tu, cikgu pilih tangki air. Tangki air. Yang sekarang ni tiada bekalan air. Kan, tapi kalau sepatutnya untuk alternatif still adalah bekalan lain. So ada tangki air, so pilih tangki air. Okey. Ya. Alright. So sama juga untuk kes sekolah-sekolah lain yang dalam senarai ni. Kita tengok sekolah apa yang ada ya. Felda Bukit Damar, SK Bandar Mentakap, Bangau, Bolok, SK Gunung Senyum, SK Kuala Kerau, SK Kuala Mai Baru, SK Kuala Tekal, SK Lipat Kajang, Paya Taram, Sangkang Seberang, Sri Songsang, Teluk Sentang, SK Temelojaya, SMK Abu Bakar dan SMK Lancang. Puan, Yang mana ya? kenapa Bolok 2 kali nama ada tu? Ada dua error ke Ada apa? 2 sebab dalam cikgu punya akses sekolah, cikgu isi mod perjalanan tu ada 2. Oh. Tu ada itu yang saya dua kata kali tadi. Ya betul. Sebab itu cikgu kena delete 1. Alright. Okey, faham. Okey, Ya. terima kasih. Alright, untuk sama. So sekolah yang dalam senarai ni, cikgu tengok balik dekat modul pengurusan sekolah. Okay. Cikgu tengok bahagian bekalan air alternatif. Sepatutnya bukan tiada bekalan lah. Ya, sepatutnya sebab rasa saya semua sekolah ada tangki air. Ke ada antara sekolah ni tak ada tangki air? Boleh tak saya nak dapat respon? Sekolah yang dalam senarai ni ada tak yang kalau putus bekalan air terus tak ada air langsung? Kena balik budak semua dah, tak ada air langsung. Tak ada tangki untuk simpan air, ada tak? Puan Fazila, Ya saya. SK Kuala Tekal ada tangki tapi dekat blok pejabat tak ada tangki. Okey. Tak kira jadi macam mana? Ada tangki lah kira ke macam mana? tapi adalah tangki untuk simpan air kan, untuk alternatif penggunaan yang lain. Untuk blok PDPC je lah. Maksudnya adalah. Adalah. Okey, terima kasih.
Sama. Okay. So kalau sekolah ada tangki air tu kira bahagian alternatif tu kita letak tangki air lah. Bukanlah tak ada bekalan air. Dia mungkin adalah bangunan lama-lama yang tak ada langsung tangki. So bila air putus je terus tak ada air. Ni mungkin di bahagian pedalaman yang Sabah Sarawak ke kan. Setakat Temerloh ni saya rasa insyaAllah sekolah-sekolah semua adalah simpanan sekurang-kurangnya untuk tangki air. Okey, itu untuk sumber air kedua yang tiada bekalan air. Okey, saya nak tengok pula untuk sumber utama yang bukan bekalan air, saya nak confirmkan ni. SJKT Ladang Mentakap. Cikgu Malar. Boleh respon Cikgu Malar? Ada lagi ke di talian? Ada. Okay, sorry lah cikgu ya. Banyak kena panggil ni, tak apa, kita nak betulkan terus. Okay, dekat bahagian bekalan air utama, dia isi sungai atau tali air berpam elektrik. So nak tahu, di sekolah cikgu adakah masih lagi guna, ada ke tali air yang kita pam ataupun cikgu dah ada pipe yang ada meter, bekalan air awam? Tak ada, kita memang tak ada meter. Oh tak ada meter. So air tu datang dari? Sungai. Oh memang ambil dari sungai lah. Memang ada pam elektrik. Dia macam, tapi saya tak pasti sangat lah Puan sebab talian dia memang ada pam elektrik. Sebab kita memang tak ada meter. Kami tak ada macam bayar semua, tak ada. Tak ada. Okey, maknanya betul. Air tu memang ambil dari sungai. Sungai mana? Yang tu saya tak pasti. Tapi cikgu memang confirm air tu memang dari sungai, kemudian ada pam elektrik lah. Ya, tapi saya confirmkan balik boleh? Boleh, boleh. Setahu saya yang ni memang betul. Alright. Saya tanya Kalau balik. betul, kalau betul tak ada masalah. Sebab tu saya nak minta confirm tu, saya nak verify. So untuk sumber air kedua tu ataupun alternatif tu, sekolah memang ada tangki air. Betul? Ya. Alright, okay. Okay, settle untuk itu, untuk sumber air yang pertama. Okay, saya nak tengok pula untuk bekalan air yang kedua, air hujan. Sekolah mana ni? Felda Jengka 23. Boleh respon? Guru data Felda Jengka 23. Ada tak? Cikgu Azmi. Cikgu Azmi ada di talian? Ya, ada. Okey, minta maaf cikgu. Okey, dekat cikgu punya bekalan air alternatif tu, cikgu isi air hujan. So maknanya memang sekolah ada tadah air hujan ke untuk alternatif? Ke ada tangki? Ada tangki. Ya, tangki. Tangki tak ada air hujan ke? Ke tak ada? Saya tak pasti. Nanti saya confirmkan balik semula. Okey. Sepatutnya tangki je ni. Sebabnya kita ada tempat nak simpan air kan. Air hujan ni mungkin kalau saja-saja nak tadah sendirilah kan. Okey, nanti dekat bahagian alternatif Rasanya tu, yang kat kantin, rasanya yang saya setahu saya dekat kantin tu ada tangki. Kalau tak ada air memang dia ambil daripada air hujan. dia tak ada lah air hujan. Maknanya ada lah. Tapi yang kebanyakan ni yang lain tu tangki Kebanyakan kan. tangki je. Okay. So nanti cikgu tengok dekat tu ya, bahagian air alternatif tu. Okey. Alright, terima kasih. Kemudian ada juga yang ni satu sungai. SK Jendera. SK Jendera. Siapa guru data SK Jendera? Ada tak di talian? Okey. Cikgu apa? Sekejap. Hari ni Cikgu Firdaus. Cikgu Firdaus. Okey. Alright, cikgu di sekolah untuk yang bekalan alternatif tu memang ambil air sungai ke? Ada pam daripada air sungai ke? Tanpa pam Memang tak ada pam. Tak ada pam. Itu Tapi kira ambil kalau air sungai? emergency. Setakat ni tak pernah lagi lah ambilnya Okey. sebab kalau Ada air tak ada tangki masalah tak? lagi lah. Ada tangki tak? Tangki untuk Tangki yang sungai air tu. lah. Tangki air dia. Bukanlah. Tangki air ada kan? Simpan air tangki kan? Cikgu buat yang alternatif tu tangki air. Okey, baik. Sungai ni dah last resort dah ni. Dah tak ada langsung air tangki air pun kering. Ada sungai boleh lah ambil air sungai. Okey, nanti tukar kepada tangki, okey? Okey, baik. Baik, terima kasih. Seterusnya kita tengok.
Okey, dah habis dah. Yang lain tu kebanyakannya tangki air, betul lah. Sebab kita ni temeluh. Duduk titik tengah semenanjung, patutnya kemudahan ni insyaAllah tak susah sangat. Tak ada sampai nak kena ada perigi ke tarik. Mungkin tadi satu lah kes di ladang mentakap tu. Ya. Okey. So, rasa saya selesai dah. Itu sajalah untuk verifikasi pada petang ni. So, ada apa-apa soalan? Mungkin ada yang tak apa nak clear yang tadi tu? Tak ada? Okay, so kalau tak ada, saya bagi tempoh sehingga hari ni ialah 14, 15, 16. Jumaat untuk cikgu kemaskini balik bahagian kedudukan sekolah, akses sekolah dan juga untuk pengurusan sekolah tu bahagian bekalan air. Nanti saya akan follow up balik lah. Okay, kita akan tengok nanti dalam pengisian cikgu tu ada tak yang layak untuk BIMLTK. Kalau yang layak tu kita akan buat penataran lain pula lah untuk pengisian BIMLTK. Sebab pengisian BIMLTK ni kena sebelum 30 hari bulan. Okay, so insyaAllah saya rasa tak susah kot untuk bahagian akses dan juga jarak tu. Okay, so saya nak tengok balik kehadiran tadi. Siapa yang belum isi, tolong isi. Kita check balik. SK belum. Ustaz tadi tak dapat isi lagi ke Ustaz? Tak lepas lagi nak isi? Tapi saya tahu lah Ustaz ada. Cumanya nanti saya cuba hantar PM. Okay, kemudian SK Kuala Tekal, Kak Hashimawati. Tak isi lagi ke kehadiran? Belum lagi. Kat mana ada kehadiran? Dalam link chat. Minta maaf lah Puan Fazila. Saya tadi ada jemuan. Tak fokus dalam chat ya. Okey. Ataupun dalam grup, dalam WhatsApp grup pun saya hantar dalam grup guru data. Nanti saya isi minta maaf ya Puan Fazila. Okey. Rantau panjang, guru data rantau panjang ada tak? Ke tak masuk? Tak ada ya, guru data rantau panjang. Yang tak ada ni saya kena follow up ni supaya dia tengok balik kita punya rakaman untuk make sure dia buat pengisian yang betul lah. Okay, kemudian SJKT ladang YCL. Ada tak? Tak ada juga, tak masuk juga. Kita ada sepatutnya 88 tapi sekarang ada 83 termasuk saya ni, 82 lah yang masuk. Ke 81. Ladang YCL tak ada. Kemudian SBPI. SBPI ada? SBPI pun tak ada. Okay, 1, 2, 3. Okay, SBPI. T ladang TYCL. SJKC YCL. Oh, ada wakil. Rantau panjang. Cikgu, SJKT YCL dia tak boleh masuk dalam link, dia kata. Oh, ya? Okay, tak apa. Nanti kita bagi rakaman lah. Alright? Okay, cikgu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita sampai sini dulu petang ni. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian cikgu. Mohon maaf ambil masa cikgu petang ni. So akan datang mungkin kita akan buat sesi lain juga untuk verifikasi ni. Okay, untuk yang mana ada penggantian guru data baru, saya minta maklumkan, macam ada beberapa orang yang dah maklumkan tu, terima kasih. Kita kena add dalam grup. Dan juga mohon hantar borang pencalonan guru data yang baru ke JPN, hantar ke JPN salinan kepada PPD. Surat lantikan tu JPN yang akan keluarkan lah. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita sampai sini dahulu. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan.